Assalamualaikum guys. So hari ni kita berada di pelancaran bilik pameran baru untuk Brabus, iaitu Brabus Kuala Lumpur, di bawah pengedar baru diorang iaitu Naza Max. Dia tak ada kena-mengena dengan Naza Group sedia ada. Memang nama dekat sama tapi ini company yang lain. Dan sempena pelancaran bilik pameran Brabus KL hari ni, apa yang menarik diorang bawa datang adalah model yang sangat unik, yang sangat istimewa. Hanya 25 unit seluruh dunia dan ada satu unit dekat Malaysia, iaitu Brabus 900 Rocket R. Technically, Brabus 900 Rocket R ni merupakan base kepada model Porsche 911 Turbo S yang telah diubah suai sepenuhnya oleh Brabus untuk jadikan dia lagi super. Apa yang menarik daripada segi prestasi, enjin 3.8 liter dengan turbo berkembar yang dinaik taraf dengan turbo yang lagi besar. Dia punya sistem transmission sama, automatic PDK 8 kelajuan dengan sistem pacuan semua roda all-wheel drive. Sistem exhaust pula datang dengan Brabus High Performance yang menghasilkan sehingga 900 horsepower dengan 1050 Nm of torque. Dengan semua kuasa yang dihasilkan daripada 0 ke 100 km/jam dalam masa 2.5 saat sahaja dan kelajuan tertinggi sehingga 340 km/jam. Harga anggaran dikatakan sekitar RM4 juta. Dia bergantung kepada spesifikasi dan apa yang pemilik dia custom lah. So untuk pasaran Malaysia ada satu unit ni sahaja dan dia dah ada tuan dia. Dalam satu dunia ada 25 unit, dekat Malaysia ada satu unit. So rasanya memang dah tak akan dapat lagi lah kalau ada orang lain kat Malaysia nak beli.